Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, bermula 1 Julai 2025, proses pembaharuan PAS My50 bagi semua jenis public transport bagi Rapid KL seperti LRT, MRT, bus rapid boleh di-renew PAS bulanan anda secara terus melalui aplikasi Touch and Go e-wallet tanpa perlu melakukannya di kaunter secara fizikal. Jadi untuk video kali ini kami ingin kongsikan cara untuk renew PAS bulanan My50 melalui aplikasi Touch and Go e-wallet. So jika anda nak tahu caranya, jom tonton video ini sampai habis. Tetapi sebelum tu jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Okey, ada beberapa syarat yang anda perlu tahu sebelum anda renew PAS My50 melalui aplikasi Touch and Go e-wallet. Pertama, anda mestilah warga negara Malaysia. Kedua, Touch and Go e-wallet anda mestilah sudah verified dan sudah berjaya membuat pengesahan eKYC. Dan yang ketiga, anda mestilah mempunyai kad Touch and Go NFC macam ini. Dan keempat, telefon anda mestilah mempunyai fungsi NFC. So, jika semua syarat-syarat tersebut anda sudah penuhi, anda boleh buka aplikasi Touch and Go e-wallet di telefon anda. Dan kemudian di bahagian bawah ni anda klik je pada bahagian More ini. Dan kemudian akan keluar paparan All Services ini. So, di bahagian bawah ni anda perlu cari dan klik pada bahagian Transport ini. Dan kemudian akan keluar paparan di bahagian bawah ni. So, untuk renew PAS My50 anda klik je pada bahagian Travel Pass ini dan kemudian akan keluar paparan Authorization ini. So, di bahagian bawah ni anda perlu tik je pada kotak kecil ini sebagai tanda persetujuan anda bagi terma dan syarat renew PAS My50 di Touch and Go e-wallet anda. Lepas tu anda klik je pada Agree ini dan kemudian akan keluar paparan Travel Pass ini. Dan di bahagian bawah ni dia ada bagi tahu yang anda mestilah menggunakan kad Touch and Go yang NFC yang color silver macam ini. Okey, anda tak boleh gunakan kad Touch and Go yang biasa tu. So, step yang pertama anda perlu klik je pada add card ini untuk anda linkkan kad Touch and Go NFC anda di bahagian ini. Anda klik je pada add card ini dan kemudian akan keluar paparan select Touch and Go card ini. So, di sini anda akan nampak senarai kad Touch and Go e-wallet anda dan anda hanya boleh pilih NFC card ini sahaja sebab hanya enhanced card ini sahaja yang mempunyai fungsi NFC. Okey, lepas tu anda klik je pada bahagian select card ini dan kemudian akan keluar paparan ready to scan ini. So, yang ini anda perlu ambil kad NFC anda dan anda perlu letakkan kad NFC anda di belakang telefon anda macam ini. Lepas tu akan keluar paparan status card detail detected. Lepas tu anda perlu lakukan step yang kedua ini, choose your PAS start date ini. So, anda boleh klik je pada ikon kalender ini untuk anda pilih tarikh bagi PAS bulanan My50 anda. Dan kemudian akan keluar paparan kalender ini. So, di sini anda boleh pilih tarikh bagi PAS bulanan My50 anda. Lepas tu anda klik je pada apply. Lepas tu anda perlu tik je pada kotak kecil ini sebagai tanda persetujuan anda bagi terma dan syarat renew travel pass anda di Touch and Go e-wallet anda. Lepas tu anda klik je pada confirm ini. Lepas tu akan keluar paparan confirm payment ini. So, di sini apa yang paling penting, anda perlu semak semula maklumat tarikh PAS bulanan My50 anda. Jika semua maklumat yang dipaparkan di sini dah betul, anda klik je pada bahagian pay ini. Lepas tu akan keluar paparan ready to scan ini lagi. So, sekali lagi anda perlu letakkan kad Touch and Go NFC anda di belakang telefon anda macam ni. Lepas tu akan keluar paparan ini dengan status dekat sini bagi tahu purchase successful. Bermaksud anda dah pun berjaya renew PAS bulanan My50 anda melalui aplikasi Touch and Go e-wallet anda. So, anda tak perlu beratur di kaunter untuk renewkan PAS bulanan My50 anda. Senangkan caranya, jadi setakat ini saja perkongsian kami untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.